Saya jual Quran berniaga, tapi ibadat tunggang langgang habis. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik, apakah hukumnya? Jawabnya begitulah, kita kena upgrade mana akhirat kita, seperti mana kita upgrade dunia kita. Dulu pakai basikal, ada duit sikit beli motor second hand, lepas motor second hand beli motor baru, upgrade lagi pakai Viva, lepas tu pakai Wajah, lepas duit dah bertambah sikit pakai Exia baru, sekarang dah naik kepada Pro 2 Arus. Kan siasa upgrade. Dulu menumpang rumah mak, bila kahwin menumpang rumah mertua, lepas tu sewa rumah, dan 6 tahun lepas sewa rumah dapat beli rumah murah 2 bilik, sekarang dah berjaya ada rumah 6 bilik. Kan semakin baik, tapi jangan lupa upgrade akhirat. Faham? Dulu kalau kita nak tidur kita baca semuka Al-Quran, itu 20 tahun lepas. Sekarang kita nak tidur kita baca 10 muka. Faham? Itu upgrade. Biarlah hari ini lebih baik daripada kemarin ibadat kita. Mudah-mudahan bila kita mati nanti kita dapat yang terbaik.